Ini Mama yang tak pernah putus asa buat kerja. Assalamualaikum. Hari ini kami Persatuan Cina Muslim Malaysia Mak Cawangan Melaka mengucapkan jutaan terima kasih kepada YB Dr. Haji Helmi Don Duyung sebab sudi hadir bersama untuk menyerahkan agihan daging korban kepada asnaf mualaf dan juga fakir miskin. Alhamdulillah hari ini kita ada penyerahan daging lembu, daging kambing, daging ayam, beras 10 kilo, minyak masak 2 kilo dan juga kordial FNN. Terima kasih kepada penyumbang dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Datuk Haji Helmi. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka Kumandu Jaya, rakyat bahagia, menggami dunia, bicara sanatu akhirat ni rasana jebat. Salam Malaysia Madani, maka sayang rakyat. Pertamanya saya rakamkan ucapan terima kasih hari ini atas jemputan Mak Ma untuk saya hadir dalam penyerahan sumbangan sempena Hari Raya Aidiladha. Kesempatan ini saya merakamkan ucapan tahniah atas usaha yang dibuat Mak Ma secara berterusan tanpa gagal. Dah berapa tahun dah? Dah 5-6 tahun dah. Ya, dah 5-6 tahun. Saya rasa saya datang pun dah 3-4 kali dah. Ya, betul. Kan hampir setiap tahun dengan pelbagai pengisian, dengan pelbagai aktiviti. Dan bagaimana mengharmonikan perbezaan budaya di dalam negeri Melaka ni. Hari ini Mak Ma membawa pendekatan yang berbeza. Bukan sahaja datang memberi pertolongan, bukan sahaja datang memberi bantuan, tetapi membawa satu budaya baru dalam memeriahkan kepelbagaian masyarakat di bumi Melaka. Tahniah atas usaha Puan Karen bersama rakan-rakan Mak Ma yang tak pernah kena erti putus asa dalam menjayakan segala aktiviti. Semoga Allah memberkati kita semua, insya-Allah, mudah-mudahan. Terima kasih. Terima kasih YB. Kita buat penyerahan. Okey, saya serah kat YB kat sini. Dan YB serahkan. Daging lembu ni, pas tu. Ya, saya dulu berapa? Kawasan yang ada kat YB. Sini. Pasal lori tu on the way. Dengan beras. Beras ambil kat mana? Beras sebelah je. Apa beras Sebelah ambil? saya. Nanti ambil lah. Nanti baru ambil. Ini semua je. Ambil Ya. gambar. Alright. Okay, pandai depan Puan Karen, pandai depan Puan Karen. Okay. Okey, boleh. Alright. Terus. Daging ni sebungkus je. Kambing semua dah sampai ni. Ini ikut siapa nak sambing, siapa nak daging lembu, siapa nak daging Oh, pilih. ayam. Pilih. Okey. Alright, kita panggil Awak Alif, Chow. Kan? Ayam daging. No, lembu. Sis, Daging. sini. Boleh. 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 Alright. Tak pegang ni, saya pegang. Okay, Puan Karen sini. Okay. Okey. Somebody assist? Boleh tak? Boleh. Somebody assist? Juali. Okay. Abdullah? Kau ambil sendiri. Tengok depan. Thumbs up. Liana? Daging apa? Kambing. Kambing. Alright. Smile. Tolong tangan ni. Terima kasih Wadi Helmi, terima kasih penyumbang. Alright. Taufik. Daging lembu. Ambil kami kita masuk. Ya, yellow color. Okay. Tak masuk sekali. Tak boleh. Boleh. Oh, Come, somebody assist. daging ambil. No, sorry, I lupa mana tak. Tak apa, tak apa. Terima kasih Wadi. Thank you. Okay, thank you. Come. We all just punya. Somebody. Okey, tak apa. Somebody assist. Daging apa? Kambing. Kambing sis. Semua tu kayak hidden. Sis Jenny, daging kambing. Daging kambing. Yes. Okay, pandai depan. Jabat? Jabat. Siapa lagi? Ali. Oh, okey. Nak ambil gambar. Daripada mana?
Syah. Alright, nak ambil gambar dengan kat depan-depan gambar-gambar. YB saja. Okay. Okay, now. Come. Kaisarah. Kak Fuzia dulu ke? Belum, tak apa. Kaisarah, jom. Daging kambing. Okay, hari ni semua akan dapat sambal Thai hijau. Nanti bagi komen sebab sambal ni dibuat oleh Sis Jenny. Okay. Dah dapat? Dah dapat kambing dengan YB? Nanti video I upload. Alright. Ambil daging kambing. Dah dapat gambar semua dengan YB tadi? Kira this one, erase only this one. Ya. Nanti cakap terima kasih penyumbang saya. Okey, daging kambing sis. Tengok saya tahu. Beras sis. Semua orang apa cakap ada. Jadi satu tak ada. Tak ada cili dia dah angkat, wajib dah angkat. Tak boleh kasih orang tak ada cili. Alright. See in front. Mr. Daniel got photo right? Alright. Terima kasih pada penyumbang. Sama. Siapa lagi? Saya. Aisyah mau pergi kerja. You coming? Tak kisahlah. Gambar saja, Wan. Terima kasih penyumbang. Karen, I capture the photo from the video. Oh, okay. Can. Okay. Limsikun, chef. Limsikun. Lembu. Beras. Oren boleh. Good. Minta cakap terima kasih penyumbang. Cakap kuat-kuat. Tak. Terima kasih pada penyumbang, kepada Mak Melaka dan juga pada semua penyumbang. Terima kasih. Alright. Ya, dah. Okey, beras. Peganglah. Gini sebelah saya sayang. Nak air apa? Kisah. Mana-mana boleh Tengok buka kambing. Boleh. Okey, ambil baca. Kena baca. Terima kasih penyumbang. Terima kasih pada penyumbang. Alhamdulillah. Itu dia dah ada raya kena ambil untuk Jangan gambar dia. Saya tak suka macam tu. sebab dia balik endon. Oh, tak apa. Dia datang balik saya bagi. So, saya simpan. Dini ambil penyumbang. Awak hari tu tak apa? Ayam tu pergi ambil dia warna oren. Wait, yeah. I will explain to you. Yours the most. I think more. Okay, never mind. I'll show you. Wait. You captured that video. Here. Diri sebelah saya, letak handphone, tengok depan, cakap terima kasih penyumbang. Saya bagi air oren dengan terima kasih penyumbang. Terima kasih penyumbang. Dah ambil gambar kan? Ambil gambar. Somebody assist. Somebody assist. Oh, okay, tak apa. Alright. Okay. Pegang lagi. Sama. Pegang lagi. Somebody assist them. Somebody assist them. Assist them. Air apa? Apa boleh? Terima kasih penyumbang. Alright. Okay, thank you. Which one? Anything? Syrup? Alright. Terima kasih penyumbang. Okey. Yang satu lagi. Apa sih nanti? Ya? Okey. Ini je. Itu saja. Ya. Terima kasih kepada penyumbang. 讲话也可以。谢谢。妈妈，谢谢。 Alright. Somebody assist me. Hafizah tak siapa yang beri tu. Bagi dia. Dia dulu.
Okay. Dua kaki. Tengok depan. Terima kasih penyumbang. Ha? Terima kasih. Oh, terima kasih penyumbang. Ada sikit. Alright, terima kasih semua. Alright, Kak. Mana-mana boleh nak apa? Mana-mana boleh siram. Alright. Beras mana? Beras tak terangkat. Beras tak terangkat. Dan sis, come take a photo. Come sis, come. Smile. Terima kasih. Dah on ke? Terima kasih penyumbangan. Sis dia. Oh, kejut. Anak Nazrin kan? Latifah kan? Kambing ke apa? Kambing. Ada bagi nama kan? Alright. Kambing. Beras you pegang, dia tak kuat tu. Tengok depan. Terima kasih Mama Melaka. Oh, terima kasih. Okay. Terima kasih Mak Melaka dan terima kasih pada penyumbang. Terima kasih. Siap. Okey. Terima kasih Magma Melaka dan terima kasih kepada penyumbang. Selamat Hari Raya Aidiladha. Thank you. Somebody assist? Taufik assist? Alhamdulillah. Yes, that's all. Yep, beras. Thank you very much. Nak pergi balik-balik ke? Nak pergi. Which syrups, orange or sasi? Yeah, I get for you. You just stand there. Orange or syrup? Sis pegang berat ke sini? Bawang roti. Sasi, is it? Can also. Itu beras yang tadi. Terima kasih Mama Melaka. Terima kasih penyumbang. Alright. Alright. Okay. Terima kasih Mak Melaka dan terima kasih kepada penyumbang. Alright. Tolong. Somebody assist. Take it later. Okay. Ayam. Orange. Orange color. Orange color. Take one. Okay. Beras. I give you orange. Stay here. In front. Okay. You want orange? Terima kasih Mama Melaka. Terima kasih. Terima kasih Mama Melaka, terima kasih penyumbang. Thank you. Alright. Sit. You balik boleh ambil gambar. Nanti dia nak kira bagi dia satu set lagi. Makcik dia. Apa dia? Daniel, what you want? For me, daging. Alright. Take one. Beras for? But kurban is daging, not ayam. Yes. But what you all eat ayam? Okay. Because they asked. This is what you want. You want sausage, you want orange, you want syrup. Yeah. I know that. Terima kasih Mak Mama Melaka. Terima kasih penyumbang. Okay. Bila? Now. You on TV. Okay. Terima kasih Mama Melaka dan terima kasih kepada penyumbang. Alright, thank you very Ini bagi much. pihak saya, okay? Feel nice every year? We have it. Yeah, this year for me. So another one is for Annie. Yeah, take a photo for me. Okay, somebody assist there. Come. Come, Hayati. Come, Hayati. I go to put on my tongue. Okay, look in front. Say thank you, Mama Melaka. Thank you, penyumbang. Terima kasih, Mama Melaka. Terima kasih, penyumbang. Sama. Alright. Somebody assist? Sampai sana, nanti dia berulang. Okay, nanti berulang ambil kan? Beras sis? Orange? Sirap. Duduk sebelah saya. Okay. Bersirap. Orange. Mana-mana. I think we just put a chair here lah.
So that. Sama. Selamat Raya. Okay. Somebody assist. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Selamat Raya. Kita masak. Okay. Alah, dia jalan kat. Beras kosong adik. Beras saya sudah satu set. Nak sirap ke apa? Boleh. Itu orin. Okey. Sama dengan baju orang. Terima kasih Mak Mam Melaka. Terima kasih. Terima kasih Mak Mam Melaka dan terima kasih penyumbang. Terima kasih banyak pada Cik Karen. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu dah tak ada abang ambil. Jom Mak, sini. Alright. Baik jalan. Terima kasih sis. Okay, thank you. Nak apa? Saya bagi orange sirap. Cakap apa? Terima kasih Mak Mam Melaka dan terima kasih penyumbang. Sama-sama. Sambil assist tak? Adik ni kena assist. Kesian, beras. Sirap? Oh, sorry. Oren pun boleh. Orange boleh Okey, apa nak cakap? Terima kasih Mas Ma dan terima kasih penyumbang. Sama-sama. Tengok. Mau tak pegang beras? Pegang. Tengok. Terbalik. Tengok sana kamera. Okey, Mokta mau mana? Sirap? Alright. Mokta cakap terima kasih lah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mokta. Punya sirap. Sirap aja. Kali nak prang ni. Sirap. Alright. Oh, tak apa ni saya pegang. Siap. Okay, apa nak cakap? Terima kasih banyak-banyak Mek Mam Melaka dan juga penyumbang. Tahun ni alhamdulillah rezeki murah kepada semua ahli Mek Mam. Terima kasih banyak-banyak. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih kerana membantu kami dekat ladang tadi. Lapa-lapa daging dan timbang. Terima kasih banyak. Boleh tukar air. Boleh beef beef terbalik sis. You look like tinggal sirap. Alright. Stand beside me. Stand by me. What do you want to say? Thank you Mak Ma for the hadiah daging program. Also for the penyumbang. Yeah, and also for the penyumbang. Thank you for coming. Selamat Raya. Sekejap dia nak ambil. Pegang mic. Cakap terima kasih Mak Mam Melaka, terima kasih penyumbang. You cakap. Dia cakap. Cakap tadi. Lagi sekali. Okay, terima kasih hadir untuk sumbangan daging korban kepada mualaf dan asnaf fakir miskin. Apa komen? Terima kasih kepada Mak Mam Melaka dan juga terima kasih kepada semua penyumbang. Sama. Selamat Raya. Ini sudah ini yang dah. Alright. Baik jalan saya. Bye. Bye. Junanda. Somebody anak cucu di sebelah mama. Di sebelah mama, mama di sini. Tengok depan saya. Kak Junanda sirap boleh Boleh. Okey. Terima kasih datang tu Kak Junaida. Apa nak cakap? Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Beras. Sirap.
kasih, Mak. Terima kasih Mak Ma. Terima kasih penyumbang. Sama. Okay. Alright. Pakcik Zazali first Pakcik sini Pakcik. Pakcik sini. Beras something got to assist. Baik-baik Pakcik. Baik-baik. Baik-baik. Pakcik nak cakap terima kasih kepada penyumbang, Terima kasih pada Mama Melaka dan penyumbang ni. Sama-sama Pakcik, selamat raya. Tolong assist. Ambil daging. Alright. Muat motornya. Okey. Depan. Beras. Ada sirap lagi tu, pakcik. Pakcik ada sirap. Boleh tak? Pakcik boleh tak? Ni boleh angkat? Ni ah. Alright. Okay, you just say terima kasih Mama, terima kasih penyumbang. What do you want? Oh, of course. Alright. Terima kasih Mama Melaka dan penyumbang. Terima kasih. Thank you for coming, Adil. Selamat raya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Liu, mantan PSU Balai Islam Main. Seperti biasa kami mengagihkan agihan daging korban, tapi pada tahun ini kita agihkan kepada mualaf dan asnaf fakir miskin. Kami berikan beras 10 kilo, 2 kilo minyak masak, F&N cordial, dan kita ada special sikit tahun ni, ada sambal hijau cili Thai yang dibuat oleh Sis Sabira Thai, ahli kami. Boleh cuba produk Muslim, produk Chinese Muslim. Alhamdulillah tahun ni kita juga mengagihkan daging kambing dan juga daging ayam selain daripada daging lembu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Puan Karen. Jadi pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih dan juga tahniah kepada Mek Mah bahagian negeri Melaka, iaitu Malaysia Hualan Cisiling Jiehui Jiazhou Fen Hui. Terutama sekali kepada pengurusi Mak Mah dan juga AJK yang berada di bawahnya kerana berjaya mengadakan satu majlis sumbangan sempena Hari Raya Korban kepada mualaf negeri Melaka. Jadi alhamdulillah, selain daripada agihan daging korban kepada mualaf dan anak fakir miskin, saya difahamkan juga selain dari daging korban disertai juga dengan minyak masak ada, air cordial ada, kemudian ada sambal hijau Thai, katanya dikatakan adalah keluaran daripada mualaf. Tahniah lah, kerana setiap tahun berjaya diadakan. Dan saya juga difahamkan seramai lebih kuranglah 90-100 orang mualaf bakal menerima sumbangan daripada peserta Mek Mah. Dan insyaAllah kita akan buat lagi agihan yang kedua dan ketiga. Kita akan buat agihan yang kedua dan ketiga. Ada lagi agihan lagi? Ya. Oh, Sebab kita Masya dapat Allah. banyak daging korban. Jadi kepada penyumbangnya, alhamdulillah amat berterima kasih dan berbesar hati kerana masih lagi sudi bekerjasama dengan Mek Mah Negeri Melaka untuk menyantuni mualaf Negeri Melaka, terutama sekali pada hari raya ataupun hari kebesaran Islam bulan Ramadan. Jadi tahniahlah kepada Puan Karen dan juga AJK yang betul-betul lumus untuk menyediakan satu majlis walaupun ringkas tapi penuh bermakna. Dan itulah yang dikatakan sempena Hari Raya Aidil-Adha, iaitu tidak setakat kepada mereka yang menunaikan ibadah korban, tetapi simbolik ialah untuk kita berkorban tenaga. Selain daripada wang ringgit kita korbankan, tenaga juga kita keluarkan, kita korbankan untuk
kita kongsi bersama dengan mereka yang layak terima. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, bukan senang pada kehidupan pada hari ini amat-amat mencabar. Amat-amat mencabar. Jadi usaha yang baik, yang murni ini, saya berharap pihak MAGMA dan juga penyumbang-penyumbangnya akan terus menerus untuk membantu menjayakan program seumpama ini, insya-Allah. Okay, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Liu yang merupakan penasihat kami dan juga Ketua Biro Agama Mak Melaka. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Oh, Masya Allah, tu dah sampai dah. Daging. Look in front, stand here. He's not strong. Sis Jenny kena tolong angkat loh. You can or not? Berat. Okay. You just say thank you. Selamat Hari Raya. Ya, terima kasih pada Mak Melaka kerana membagi agihan daging korban untuk tahun ini. Terima kasih pada penyumbang juga ya. Terima kasih banyak. Thank you Mr. Boniwi. Ambil satu baris. Tadi bidik kata tak dapat ambil. Kambing. Sis, kambing. Tengok depan. Cakap terima kasih Mama Melaka. Terima kasih. Kejap. Terima kasih Mama Melaka sumbang daging korban untuk kami. Terima kasih penyumbang. Terima kasih penerima. Terima kasih menyumbang dan terima kasih lebih. Sama-sama. Dorothy. Ustaz Maliu. Mat. Daging. Beras berapa? Beras dia 10 kilo. Jadi premium. Yang ni. Just say. Terima kasih kepada Mak Melaka dan juga terima kasih kepada para penyumbang untuk agihan daging dan makanan yang lain-lain. Terima kasih. Sama-sama Sis Dorothy Wood. Baik. Terima kasih Sis Nur Aisyah Chan kerana sudi hadir untuk terima agihan daging korban. Terima kasih. Kakak. Nanti kau pegang. Mana daging tu? Tu. Urat. Kena cepat dah. Cepatlah. Mana daging? Tu. Oh, berat. Okey, kau pegang. Thank you for coming Sis Sarina Ong. Okay, terima kasih Mak Melaka, terima kasih pada penyumbang. Semoga murah rezeki. Tahun depan penyumbang lagi. Amin. Ada power tu. Okey. Selamat Raya. Selamat Raya. Okey, dah. Kita jalan jom. Dah. This is Iskandalo's daughter. You just say thank you Mama Melaka. Terima kasih penyumbang. Thank you Mak Melaka. Terima kasih penyumbang. Thank you Aulia for coming. Aulia is Melaka Iskandalo's daughter. Thank you again for coming. Thank you. Come here, sis. Saifuddin. Okay, welcome. Sekejap, nanti bila Mr. Daniel, saya dah ready. Kejap. Kita. Terima kasih Mama Melaka dan terima kasih penyumbang. Terima kasih Brother Saifuddin kerana hadir. Terima kasih. Izan, tolong hantar beras. One my birthday. Thank you. Masukkan. Terima kasih kejap. Masuk sekali nak. Masuk sekali. Wait, yang ni siapa punya? Oh, akak punya. Okey. Akak pegang daging aja. Berat. Okey. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih. Jalan. Okey.
close I close. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Baik. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Saya selaku pengurusi Makmah Melaka mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kak Fatimah yang sentiasa memberikan sokongan dalam ibadah korban kami dengan menyumbang satu bahagian lembu dan setiap tahun, dan semoga beliau diberikan kesihatan yang sihat walafiat, dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia, diberikan keberkatan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbil Alamin. Amin. Apa nak cakap ke? Terima kasih Makmah Melaka, especially pada Ken Ujung yang setiap tahun akan menjalankan ibadah menyumbang kepada Mu'alaf. Mu'alaf Melaka. I'm quite happy about it. Jadi saya ucapkan terima kasih dan Makmah pun banyak Ya, kita Mu'alaf bukan saja korban, daging korban, juga barang-barang lain. kita ada beras 10 kilo, kita ada minyak 2 kilo, kita ada FNN cordial, kita juga ada sambal hijaunya. Nanti saya bagi Kak Fatimah try, nanti Kak Fatimah komen. Ini adalah produk Muslim yang dibuat oleh Chinese Muslim. Salah seorang ahli kami, Sister Miratai. Cili ini memang sedap kalau dimakan dengan ikan steam lah. Nanti Kak Fatimah komen Okay. Terima kasih. Thank you. Okay, bye. Terima kasih Makmah sudah penuh. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak kepada Makmah dan semua ahli-ahli AJK Makmah. Saya sama-sama kan. Melaka kerana memberi sumbangan agihan daging korban. Terima kasih Makmah Melaka beri sumbangan. Sama-sama. Terima kasih Makmah Melaka dan ucapan kepada Makmah Noh Kerencong, pengurusi Noh Kerencong, tahniah dan syukur alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Terima kasih Makmah Melaka. Terima kasih Makmah Melaka dan Kerencong dan AJK semua sebab bagi semangat ni daging korban. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Makmah Melaka kerana memberi sumbangan korban. Sama-sama. Alright, don't mention. Boleh? Okay, terima kasih Makmah Melaka. Terima kasih kepada Makmah Melaka atas sumbangan daging korban. Terima kasih. Terima kasih Makmah kami nyumbang. Terima kasih Makmah Melaka dan semua penyumbang untuk ini. Assalamualaikum. Hari ini kami daripada Persatuan Cina Muslim Malaysia Makmah Cawangan Melaka mengadakan agihan daging korban kepada mualaf untuk kali yang kedua bagi mereka yang tidak dapat hadir pada hari raya lepas kerana balik kampung. Agihan telah diadakan di pekarangan Pejabat Makmah Melaka di Pusat Niaga Bukit Pala, Bukit Baru Melaka pada 7 hari bulan Jun 2026 daripada jam 8.30 pagi hingga pukul 9.30 pagi. Terima kasih. Terima kasih Makmah Melaka. Cakap. Ya, Makmah Melaka. Terima kasih. Saya nak juga nak. Terima kasih Makmah Melaka. Apa yang kat? Maksudnya terima kasih. Alright. Selamat Raya. Terima kasih. Nak minta Hari ni buat terima agihan kasih ni. Makmah Melaka. Tak payah lah. Tak payah, tak payah. So, kita buat Happy. agihan yang kedua ini. Ya. Masih dekat. Assalamualaikum. Hari ini kami ziarahi Kak Norawu untuk bawa sedikit daging korban kambing dan beras, minyak masak, cordial seperti biasa sempena Hari Raya Aidil Adha. Terima kasih.
Assalamualaikum. Bagi pihak Persatuan Cina Muslim Malaysia Mak Mak Chong Melaka, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang yang sudi menyumbang cordial FNN 3 rasa iaitu orange, sirap dan juga sasi sempena Hari Raya Aidiladha. Terima kasih kepada penyumbang.